Dalam hirup pikuk kehidupan yang terus berputar, ada jiwa yang terperangkap dalam derita yang tidak pernah dipinta. Itulah perjalanan hidup seorang ibu tunggal, Laila Salim. Bersama dua anaknya, Laila menumpang di sebuah bilik sempit berukuran 6 meter persegi di Kampung Apal. Ruang kecil yang menjadi tempat mereka tidur, memasak, dan di sudut yang serba sederhana itulah anaknya Nurul Farhana menelaah pelajaran untuk menghadapi SPM tahun depan. Akibat diserang angin ahmar, tangan kirinya semakin lemah, namun tidak pernah mematahkan semangat Laila untuk terus berdiri setelah suaminya pergi lebih setahun lalu. Bergantung pada bantuan bulanan JKM, dia hanya mengharapkan satu perkara, agar kesempitan hidup ini tidak merantai masa depan anak-anaknya. Kerana bagi seorang ibu, kasihnya tidak pernah bertepi walau hidup terus menguji tanpa belas. Kita reda lah dengan keadaan ni. Kita harap-harap anak boleh belajar lah. Saya lah ni pun Alhamdulillah lah. Saya duduk rumah ni pun kira duduk tuan rumah duduk sajalah. Rumah tak payah bayar apa-apa. Boleh lah kira boleh lah anak-anak tu. Itu anak 2 orang tu. Tapi kalau kira cukup tu memang tak cukup. Kalau kira moga saya tak lewat kerja dah lah ni sebabnya saya seteruk. Tak lewat kerja. Hari tu saya kerja nyapu sekolah. Allah ni tak lewat kerja dah lah. Anak nak belajar tu kira tak berapa selesok lah. Malah supaya saya pun nak tidur payuh anak nak belajar. Kalau bayar rumah saya duduk tu ni 150 sebulan. Tapi saya tak payah bayar lah tu rumah tu, suruh duduk saja je. Kira duduk free lah. Api air pun dia bayar. Alhamdulillah lah kata.